Hello? Halo, Assalamualaikum Puan. Juk saya dengar semalam Puan beritahu suami kena tahan. Ya, Allahu Akbar. Bulan bila dia kena tahan ni? bulan Februari tahun ni. Tahun lalu. Maknanya hari tu suami bebas lagi lah. Tidak. Ini first try yang dia kena tahan ni. Yalah, maksudnya masa Puan tanya saya dulu, dia masih bebas lah. Ya. Ya. Tak silap saya, Puan tanya saya daripada 2019 kan? Panjang masa Puan Tapi ambil masa tu. itulah tu. Tapi itulah dia tu yang tidak boleh berbincang. Marah terus. Dia boleh je kita letakkan dalam minuman, makanan. Itulah masalahnya, saya terlepas pandang yang video Ustaz bagi hari tu. Yang video lain rasanya saya tengok juga. Yalah, kalau maksudnya cerita dia, kita jangan minta pesakit buat keputusan. Ni baru ni tak sampai 3 barang. Saya hantar dekat Sabah juga ni. Oh, ya kah? Ni dekat Sabah, dekat Melaka. Saya tengok alamat yang baru ni tak sampai lagi ni. Saya bawa hantar. Tapi dia dah ambil dah lah. Oh, Sebab dah sampai lah tu kan? Tak sampai lagi. Sampai tak ada pagi saya dah send dah. Dah tunggu tak sampai lah. Tapi cerita dia orang ni kita kena buat keputusan untuk dia. Nampak? Jangan biar dia buat keputusan sebab pesakit tak boleh buat keputusan. Ni kes ni daripada apa nama ni? Ranau. Kes daripada Ranau. Sebab bila dia ambil barang, dia ambil syabu, dia main judi. Oh gitu. Judi pun dia main, ni apa dia main. Macam kes Puan ni, suami dah berapa lama terlibat? Rasanya lama sudah Ustaz, macam 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Suami muda lagi, umur apa? 42. Muda lagi. 20 tahun je pun. Sekarang macam mana lah ni? Itulah. Daripada 2019. 19 hari ni dah 25. Maksudnya dah 6 tahun. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Sekarang suami kena tahan tahun lepas. Ya. Tahun lepas. Dah setahun dah. Setahun lebih lah. Setahun lebih. 39 hari. Ya. Macam mana? Ada barang dekat dia? Barang banyak? Ya, setengah kilo. Cabu lah. Allah. Sekarang pun saya tengah dalam proses lah untuk proceeding bela diri bulan Ogos tahun ni. Oh, baru proses bela diri. Dalam anggaran berapa tahun untuk ambil masa tu? Lagi lama. Lama tak tahulah. Kalau macam insya-Allah kalau macam dapat bebas, okeylah, tapi mungkin kalau tidak memang kena 30 tahun, 12 kali sebatan. Peguam pula belanja banyak mana tu? Sekarang ni saya dah habis 100,000 lebih lah. 100,000 lebih? Ya. Puan, treatment saya 11,700 je. Berapa? 11,700 je. Itulah betul Ustaz. Suami bukan berat sangat pun. Bukan teruk sangat pun. Entahlah. Lepas tu sekarang ni sekejap dia, itu lawyer cakap sekejap okey, kejap lagi tak okey. Duit dah habis 100,000. Habis dah. Suami tak tahu okey ke tak. Itulah nak bincang dengan Puan pun tak pernah pun nak minta bincang ke apa masa tu. Ya, sebab saya pun diam je lah masa tu. Diam je. Saya pun kalau nak terperinci seorang-seorang tak boleh sebab saya ada banyak kes. Ya, betul tu Ustaz. Tapi memang dari dulu tu saya memang mau tu cuba rawatan Ustaz tu. Saya tengok testimoni semua okey kan. Tapi itulah mungkin bukan nasib ke apa macam mana. Tambah-tambah Sabah Sarawak. Saya paling suka ambil kes Sabah Sarawak. Sebab Sabah Sarawak dia tak ambil dan bercampur-campur. Dia ambil syabu saja. Ya. Mudah. Anak berapa orang ni? Seorang je. Ya, tapi sekarang ni saya tengah kerja. Itulah ramai suara budak ni. Ya, baik Puan. Teruskan Puan kerja. Saya cuma tahu perkembangan tu je lah. Jadi maknanya dalam masa setahun lebih ni dah belanja untuk guaman 100,000 lebih. Tapi tak tahu. Ya. Tak tahu apa benda. Tapi tak tahu apa benda macam mana kita boleh bebas ke atau macam mana ke. Yang sekarang saya pun pening sebab tahulah lawyer ni kan dia minta gitu. Dia beri harapan tapi dia gantung harapan. Macam tu lah lebih kurang Ustaz. Sebab dia cakap proceeding pertama hari tu sudah menang, sudah dia cakap 80%. Tapi bila hakim baca balik semua hujahan tu, penggulungan hujah, hakim start pula yang dia ni sebagai bukan transporter saja, sebagai pengedar juga. Jadi berat lagi di situ. Lepas tu polis yang tangkap dia tu adalah beberapa statement yang dia tidak bagi kerjasama. Itu yang menyusahkan lagi. Contohlah masa yang
suami saya kena tangkap tu kan, yang 5 hari bulan 2. Ada staff dia cakap, bos dia ni yang bahagian narkotik ni, dia cuti masa tu. Tapi dalam dia punya aplikasi Hermes cuti tu, dia cakap dia on kerja. Itu yang tidak tahu lagi. Jadi sekarang kita mau print daripada Hermes dia tak bagi. OCPD pun tak bagi. Lagi bila dah sampai ke sampai belah kerajaan kepada pengadilan. Sebab tu boleh-boleh tu kita jangan bagi sampai sana. Kita settlekan terus. Ya, itulah tu Ustaz. Senang je benda ni, bukan susah pun. Sebenar-benarnya senang sangat. Ya ke? Alamak. Tapi itulah insyaAllah kalau dia bebas memang saya akan terus hubungi Ustaz tu. Tak ada artinya Puan. Saya bukan pasal Puan nak hubungi ke tak. Cumanya benda ni macam, ya Allah. Sebenarnya benda ni sangat mudah. Itulah betul. Tapi itulah apa orang cakap sekarang ni terlambat sudah. Puan nak masa lama mana? 9 tahun, 6 tahun dah berlalu. Kan? Dia bukan tentang terlambat sudah. Dia tentang tindakan tu tak dibuat. Itulah. Keputusan tu tak buat. Anda Puan buat keputusan, insyaAllah chances tu tinggi. Sebab dia cuma proses cuci dadah dalam badan je. Okay lah Puan. Itulah saya pun nak kata apa. Puan pun tengah kerja kan. Ya. Okay Puan, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama.